My friend, very good night my friend. Have a nice day. Kita sambung lagi my friend. Masih di atas jalan raya my friend. Road trip. Malam ini macam biasa kita pusing-pusing. Ini daripada Pinampang my friend. Kita masuk jalan lintas. Kita masuk jalan lintas my friend. Ke Inanam Metro Town my friend. Beginilah keadaan dia my friend. Malam raya, malam hari raya pertama my friend. Kalau kita tengok dia punya jalan my friend, mari cuti. Hari cuti beginilah keadaan dia my friend. Jalan lengang. Kalau kita tengok di atas tu my friend, mungkin tidak berapa jelas. Di atas tu adalah jejantas my friend. Jejantas menghala ke Putatan, KKIA, apa nama dia, Lido. Itu daripada atas my friend. Kita sekarang ambil ke bawah. Apabila ke bawah, kita pergi ke City Mall. Ini jalan boleh tembus Sepanggar juga my friend. Macam biasa my friend, suasana malam my friend. Jangan lupa komen, like and subscribe. Dalam masa yang sama, sila aktifkan button loceng my friend, supaya sahabat saya tidak akan ketinggalan pada video-video yang terbaru yang saya akan keluarkan. Jalan lengang my friend. Sekarang menunjukkan hampir pukul 11 malam. 11 malam. Sebab ramai orang sudah bercuti daripada hari Jumaat. Di Malaysia hari ini 7 hari bulan adalah Hari Raya Korban my friend, ataupun Hari Raya Haji. Mungkin ramai yang telah bercuti sejak hari Jumaat. Kalau kita tengok jalan malam ni santai kawan. Santai kawan. Tapi walau macam mana pun, kita kena mengutamakan keselamatan juga my friend. Tengok dia punya ni 10 lebih, dekat pukul 11. Sekarang tadi kita baru lepas City Mall. Sekarang kita sampai ke tempat diorang panggil Ira Manis my friend. Dikenali sebagai Taman Ira Manis. Boleh tahan dia punya jam my friend. Bukan, ini malam bukan jam. Dia punya lengang. Begini keadaan dia kalau sebelah malam. Kereta tak ada my friend. Tengok ada lampu-lampu lagi.
kita sudah hampir sampai ke destinasi my friend. Ini bolehlah dikatakan tempatnya bandar Metro Town jalan belakang my friend. Metro Town jalan belakang. Tengok dia sudah sunyi my friend. Have a nice day. Jangan lupa komen, like and subscribe. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha my friend bagi yang beragama Islam. Harap berjumpa lagi di keluaran video saya yang akan datang. Ini tempat dia sudah gelap my friend.